Cara nak pegang tongkat hiking yang betul. Pakai tongkat pergi hiking dah betul dah, tapi cara pegang tu ada cara yang lebih baik sikit. Jom aku share. Pertama, tali ni kita letakkan ke atas. Kedua, kita masukkan tangan. Ketiga, kita turunkan tangan dan pegang macam ni. Contohlah ketika kita tengah berjalan, kalau kita pegang macam cara biasa tu, dia terlalu fix. Tapi dengan cara ni, korang boleh tengok dekat sikit, nampak tak fleksibel? Artinya aku tak perlu nak pegang tongkat ni kuat-kuat sentiasa. Kalau aku loose sikit pun tak apa, sebab masih berpegang. Teknik pegang macam ni pun bagusnya andai kata kita nak memanjat. Biasalah hiking kat Malaysia ni manjat biasa bro. Ketika nak manjat tiba-tiba cuma perlu lepas, tongkat tak terlucut habis, boleh memanjat, tak ada masalah. Kemudian pegang balik. Ini aku cakap pun aku tak payah tengok, aku tahu aku pegang tongkat dengan betul. Dan yang terakhir sekali, teknik pegangan tali, aku pun tak tahu apa nak kata ni, yang macam ni akan menyebabkan kita boleh pegang tongkat ni bersama tongkat dengan jauh lebih lama. Tangan pun tak letih.